Okay, hello korang. Selamat datang lagi ke channel ni. So, hari ni kita ada satu game yang bertajuk The Last Kids on the Bus. So, dia berceritakan tentang seorang budak sekolah yang dia tertidur dalam bas dan dia akhirnya berada dekat sekolah balik. Jadi, dia kena pergi keluar daripada sekolah tu. So, kalau korang dah ready, duduk diam, makan popcorn dan jom kita tengok. Okay, so korang ada tak macam pengalaman korang kan, macam korang tertinggal dalam bas sorang-sorang, tak ada siapa-siapa, korang orang yang terakhir bas hantar? Sebab kenapa? Sebab rumah korang jauh ataupun sebab diorang senang nak return balik lah. So kat sini kata, okay, I was always the last one on the bus. We live far on account of cheaper housing. After the last kids get off, it's nearly half an hour before I get home. I had a hard day at school today, but the sun feels good on my face, and the road of engine always make me feel tired. Yang maksudnya kadang-kadang kan kalau kita pergi bas, kadang-kadang kita boleh tertidur dalam bas even though the bus tu panas, even though tak ada angin, tapi something yang dalam bas tu buatkan kita rasa penat ataupun kita rasa nak tertidur. Sebab aku pernah tertidur sekali. Hampir jugalah aku terlepas stesen aku. Okay, so kita dalam bas. Nampak seorang-seorang dalam ni. Okay, so kita tengok apa ni. Gunting. So kita dapat gunting. Okay, so ni apa? So zip tak shut. So potong. Kita potong dia. Okay, nice. So kita ambil screwdriver. Kita masuk sini ke? Yeah. So macam kalau tengok movie kan, dia orang akan selalu buat macam ni tau. Ambil screwdriver, masukkan dalam ni. So kita dah sampai di sekolah. Apa ni? So ini pintu keluar dia. Kenapa bas ni pakai mengundur ke? Nice juga orang bawa ni. Macam rag tu. Okay, so ni sekolah kita. Jom kita pergi sekolah. Okay, jom kita masuk. So ada apa kat sini? Hello. Ada orang tak? Hello. Tujuk. First game. Dia nampak. Dia kejar. Lari. Mana aku pergi? Apa ni? Agak mana? Mana? Go. Pergi. Tutup. Masuk dalam kelas ni. Dalam ni. Dia tak tahu kan kita kat sini kan? Okay, so kita dah selamat. Kita boleh keluar. So apa ada kita dalam ni? Dalam nice class. So aku kan selalu kalau aku memang akan duduk depan. Sebab aku rabun, so aku tak nampak aku duduk depan. Even aku duduk depan pun aku tak nampak. Sampai cikgu tu suruh aku duduk sini. Betul-betul nampak dia ngajar. So aku orang yang paling depan sekali lah. Depan sekali. Okay, dia apa? Bunsen burner but the gas won't turn on. So maksudnya kita kena hidupkan gas, tapi aku tak tahu kat mana. Korang tahu tak kat mana? Kalau korang tahu, bagi tahu. Sebab aku tak tahu. Okay, mari kita tengok. Bahayanya aku. Kita tengok dalam ni ada apa. Tandas. Siapa pecahkan tingkat ni? Okay, mari kita tengok. Ada apa dalam ni ke? Hello. Tak ada apa dalam ni. Boleh ambil ini ke? Tak boleh. Ni apa? Apa ni? Air. Okay, so kita masuk kelas. Aku rasa kan kita akan panaskan air ni tau. Tapi so kita dah satu persatu item kita letak sini. Duduk diam-diam. Okay, sekarang dekat mana? Hello, abang bos pula. Hello, abang pemandu bas.
Weh, aku tak nampak pintu keluar. Aku terperangkap kat sini ke? Kau terkejut. Lari. Lari. Dia tak boleh lalu sini kan? Abang Bas. Weh, dia boleh lalu. Kenapa aku lalu? Mana ni? Apa ni? Aku meja. Dia diam. Dia dah pergi ke? Aku rasa dia dah pergi. Kita boleh keluar lah. Dia pergi mana tu aku tak tahu. Tak tahu. Dia kejar. Lajunya dia ni. Dia bawa sledgehammer tu laju ke? Tak ada kat sini. Apa ni? Oh. Weh kau. Okay, dia tahu. Dia apa ni? Dia ada ais. Kena jokes. Dia tak jumpa kan. Lalu sini. Dia jumpa balik. Lalu sini. Pergi mana ni? Betul. Duduk bawah ni. Dia datang dekat. Dia buka pintu. Aku dengan tapak kaki dia pergi ke sana. Sebab aku rasa kita dah selamat. Okay, nice. Masuk dalam ni lah. Tengok apa dalam ni. Library dia agak nice. Apa benda ni? Ada valve. Valve ni untuk apa Kalau apa aku boleh expect, biasa valve ni dia akan melibatkan dengan gas tau. Kita ada kat sini. Dia dekat situ. Tutup. Okay, dekat sini. Kita hidupkan dia. Okay. Bunyi bising. Mesti dia datang. Dia aku pergi sini. Duduk diam. Dia datang. Wih, dia tahu kau kat sini? Aku baru nak kata dia tahu kau kat sini. Sebenarnya dia tak tahu. Macam mana dia boleh pergi ke sini for benda? Dia ada telik nasib ke, abang? Abang botak. Abang botak ni ada ni ke? Ada pacat yang dah ketiga ke? Saya tak tahu. Tapi memang kat sini lah aku nak pergi kan? Okay, aku dah ada ni. So kita dapat air panas. Kenapa game aku lag ni? Ya. Okay, so aku rasa aku tahu nak air panas ni nak buat apa. Aku rasa kena pergi kat tempat air tadi tu. So dekat tempat air tadi dekat mana? Aku akan baling budak ni sebab aku lag sangat. Aku rasa dia tak ada. Dekat sini. Pergi sini. Balik situ. Nice, dia tak ada. Kau terkejut aku. Kejut saya. Mana? Mana pintu? Pintu sini. Kejut dia ke sini. Dapat kejar kan? Tak dapat kejar. Noob. Hop. Okay, dia pergi situ. Kita ada peluang. Kita pergi ke sana. Okay, so dia... Mana tadi aku lupa aku letak plus kat mana itu ke? Dengar dia. Aku rasa ni kot plus ni. Okay. Ada ais tadi, mana ais? Okay, nice. Okay, kita dah guna. So kita tunggu ais ni cair.
Dan kita tengok dia bagi kita. Kenapa tak cair-cair ni? Bang. Salah aku dah letak dah mana. Patutnya aku dapat item kat sini kot. Sebab takkan dia stay macam ni je tiba-tiba. Okay korang, aku rasa aku tak tahu kenapa. Aku rasa game ni ada bug. Mungkin efek daripada lag tadi. So aku pun tak tahulah kenapa. So aku rasa aku tak boleh habiskan game ni dekat sini. Tapi macam mana aku pun tak tahu nak buat macam mana. Okay korang, so aku tak berpuas hati dengan game tadi. So aku akan main satu lagi game yang bertajuk Dead Trips. So ceritanya dikatakan game ni kita sebagai detektif, kita melawat satu hotel ni lah. So untuk siasat. Tapi malangnya dikata kat sini pembunuh tu masih lagi sana lah. So kita tengok macam mana. So kita ada hotel yang menarik. Hotel. Ting 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 ting. Bang. Nak hotel pula. Nak book satu bilik bang. Boleh? Tak ada orang masalahnya ni. Kita ada kat sini. Okay. Seni yang sungguh menarik. Okay. Kita dapat lihat ada dua orang berlawan. Okay, aku tak tahu itu hidup lagi ke tak hidup dah. Okay, so kita ni. So apa tu? Oh ada apa tu? Jom kita tengok. So kita ada apa ni? Tak boleh lompat ke? Tak nampak. So kita ada kunci. Kunci apa? Tak tahu. Kunci bilik ni ke? Hello. Boleh tengok daripada situ. So jomlah. Okay bang, tingkat 1. Terima kasih. Okay, so kita dah sampai di tingkat. Kenapa gelap? Memang gelap macam ni? Ke hotel tak sepatutnya gelap macam ni tau. Hello? Aku takut. Dah balik lah. Apa tu? Tak boleh buka. Apa? What? Macam tu je? Lepas tu dia mati? So, aku rasa itu je game Dead Trips ni korang. Okay, so okay, kalau korang enjoy konten macam ni, sila leave komen, like dan subscribe. Okay, itu saja daripada Zeno. So, Zeno out. Thank you.